Masa gaji 3,000 tak cukup duit nak menabung. Jadi tak menabung. Masa gaji naik 3,200 pun tak cukup untuk menabung. Saya yakin kalau gaji bulan depan dinaikkan daripada 3,000 kepada 10,000 pun kita tetap tak boleh menabung RM7,000. Kalau ikut logik, 10,000 gaji baru kita boleh menabung 7,000. Tapi tak. Sebab apa? Bila gaji naik, nafsu kita naik. Nafsu berbelanja kita tak pernah tak habis. Rupanya bukan kita saja macam tu. Majoriti manusia ni memang ada kecenderungan untuk habiskan duit selagi duit itu masih ada. Saya dulu pun macam tu. Saya fikir kalau habis macam ni sampai bila-bila pun saya tak akan bertambah kaya. Simpan nak asyik bocor saja. Sehinggalah saya jumpa cara paling mujarab untuk menabung, iaitu menabung dalam bentuk emas. Menabung dalam bentuk emas ni dia lain. Dia terbalik dari sifat kita yang menabung dalam bentuk wang kertas. Bila ada emas di tangan, kita lebih cenderung untuk tambah dan tambah lagi. Susah nak rasa boros tu. Sebab itulah kita selalu dengar ramai penyimpan emas menabung dalam bentuk emas sampai boleh beli kereta secara tunai. Itu perkara yang biasa bagi penyimpan emas. Okey tuan-puan, nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, boleh klik link bio saya. Semoga tuan-puan dapat sesuatu dengan apa yang saya kongsikan. Design your future with Gold.